Aduh guys, diorang aku guys terkejun. Hai guys, Assalamualaikum, selamat petang. So sekarang aku dekat Pasir Gogok. So hari ni kita akan review rakit Cik Don Saad. So inilah kawasan dia. Korang boleh parking kereta dekat depan rumah dia ni, kat sini. So untuk ke JT, yang ni. So let's go, kita tengok JT dia macam mana. So JT Cik Don Saad ni, dia sebelah JT Wak Dul. Ni rakit Cik Don tau, korang jangan keliru. Cik Don dengan Wak Dul berbeza. So ni dia JT dia agak adventure sikit lah. That's why dia sediakan troli ni untuk korang letak barang, untuk korang angkut barang lah. Kalau kawasan Pasir Gogok ni, korang nak naik kan, korang kena tanya air pasang pukul berapa. Sebab dia kalau air surut memang korang tak boleh naik rakit. Hari ni kita 3 player je termasuk aku. So rakit tu kita punya. So kita tengoklah apa hasil yang kita dapat dekat rakit Cik Don Saad ni. Tak ada. Settle. Okay, sambut. Teras sikit. Okay guys, aku dah sampai dekat rakit Cik Don Saad dekat Pasir Gogok. Jom kita review sikit apa yang ada. Okay guys, inilah dia rakit Cik Don Saad yang terletak di Pasir Gogok, Pengerang, Kota Tinggi, Johor. So rakit Cik Don ni berkeluasan 25x30, boleh memuatkan 5 hingga 7 orang dalam satu masa. Dikenakan bayaran sebanyak RM40 setiap memancing. Kalau korang nak booking satu rakit, harga dia RM350, mancing selama 24 jam. Aku ada bagi nombor telefon tu kalau korang nak mancing atas rakit Cik Don ni. Atas rakit Cik Don ni mempunyai sebuah bilik untuk korang rehat dan solat. Tak lupa juga dapur, peralatan memasak pastikan guna dengan betul, dan sebuah toilet yang menggunakan air yang terus daripada darat dan menggunakan tenaga solar. Tak lupa juga yang paling penting, pelampung keselamatan. Okey, itu saja sedikit sebanyak kita review tentang rakit Cik Don Pasir Gogok ni. Jom kita tour rakit pula. Untuk kat depan ni, ni tempat korang naik naik atas rakit. So bila korang naik je atas rakit, kita pergi ke belah kanan ni. Ke belah kanan ni kawasan memancing dia. So dia ada sediakan picnic table satu. Depan picnic table ni ada satu bilik. Dalam bilik ni ada dapur. So bilik ni dia sediakan macam-macam, ada tuala pun ada untuk korang mandi. So dekat sini ada dapur, ada sinki sekali. Memang selesa lah korang nak masak kan. So macam biasa, peralatan masak pastikan guna dengan betul. So kita pergi dekat luar dia pula. Rakit ni dia boleh muat dalam 5 orang lah selesa. So dekat tepi ni ada toilet. Yang paling best rakit ni, air direct daripada darat. Aku rasa rugi hari ni aku tak bawa sabun. So dekat tepi ni pun kawasan korang boleh mancing. Yang paling penting sekali, ada 3 pelampung keselamatan atas rakit ni. So dekat belakang ni pun korang boleh mancing. Dia ada sediakan 2 bangku. Memang selesa lah untuk korang mancing. Rakit ni menggunakan tenaga solar dan air direct daripada darat. Okay, hari ni yang join trip aku paling appreciate lah. Ni orang Kelang. Siapa nama? Mr. Q. So ni player baru kita. Macam biasa lah. Terima kasih kepada Kimi Cooper. Ya, mantap. Kita tengok apa hasil 2 player kita hari ni. Seorang lagi siapa? Haikal. Ya, thank you Kimi Cooper. Mantap. So aku nak set up sekejap. Kita tengoklah apa hasil kita bertiga saja dekat atas rakit ni. Rakit Cik Don Pasir Gogok. Yes, aku dah siap set up. So hari ni kita guna udang hidup, umpan dengan udang kopi. Banyak gila umpan hari ni. Kita bertiga je. Kalau kau boleh dengar lah, angin kuat dekat sini. So first drop of the day, bismillahirrahmanirrahim. So untuk trip kali ni, aku tak mencari tukang masak, tapi aku yang kena masak. So kita buat air dulu. So petang ni kita punya minum petang. Jemput Jemput aku hangus. Tak kisahlah. Okay guys, fish on. Ada? Dah lama ke ni? Apa ni? Oh, tambak. Kalau ada dia, ada area karang ke depan tu. Fish on guys. Makan time hujan.
Nampak lagi ke ni? Tak ada. Tak dekat juga. Kau tahu tak hujan ni? Makan betul-betul, makan betul-betul. Bawah ni. Oh, fish on guys. Fish on. Ui, unga lah mat. Tanda. Unga tanda makan time hujan. Oh, dia ada buah rakit lah. Unga Cina guys, unga Cina. Mana mak dia? Tu lah. Fish on guys. Besar ni. Kamera on. So. Ui. So. Ui. Kejap. Aku nak beritahu korang. Inilah joran yang aku guna sebelum kejadian joran aku jatuh dekat rakit Cik Don ni. So kalau siapa-siapa jumpa yang datang mancing kat rakit Cik Don ni, kalau boleh pakai, korang ambil lah. Okey, jom kita sambung. Ui. Allahu Akbar. Naik dulu. Fish on guys. Ui. Kerapu besar weh. Kerapu besar. Ui, Allahu Akbar. Wow. Boron guys. Ayolah. Bawa keluar dulu. Ui. Wey. Boron guys. Sini. Dah boleh balik. Geraknya. Boron guys. Alhamdulillah. Makan time hujan. Alamak. Woi, hampir. Berapa kilo ni? Terjunam aku ni joran. Jangan. Ayolah. Lekon besar ni. Aduh, kena pergi lagi minggu depan. Mata guys kecil je guys. Tengok ni. Alhamdulillah. Okay guys ni. Aku tak tahu berapa kilo. Aku rasa dalam 3 kilo ni. 3 kilo, 2 kilo lebih. Makan time hujan guys. Udang hidup. Tak muat ni. Kena gambar juga ni. Nah. Besar. Aduh guys, joran aku guys terkejun. Padahal drag aku buka kuat tu. Ketat. Tak. Buka. Longgar. Aduh. Baru member cakap dalam TikTok joran terkejut. Dia jatuh ke mana? Ke depan ni? Apa shoot makan tu semua? Apa ni? Unga lah. Tanda. Mantap. Fish on. Jual rendah sikit. Okey, sini. Ui. Mantap. Saut standby. Besar ni. Besar ni. Boleh hidup Kapan naik? Layan. Ui, merah. Ui, besar. Mantap. On target kita. Ui, besar sial. Besar weh. Ni apa benda semua ni? Kasih keluar sikit. So guys. Ni merah yang dia cari-cari. Ya. Ni bukan merah dah ni. Ni oren dah ni. Oren guys, oren. Ni lonceng kat sini. Angkat sikit. Oh. Wush. Mantap. Alhamdulillah. Sekarang nak pukul 7 dah. So far Alhamdulillah. Spesies target kita dekat rakit Cik Don Saad ni, dekat area Pasir Gogok ni,
kita dapat. So kita tengoklah apa hasil malam ni pula untuk air gerak surut. So sekarang ni kita tengah prepare masak. So tengah masak nasi ni. Sekejap lagi korang tengoklah apa menu kita untuk malam ni dekat atas rakit Cik Don Saad ni. Apa benda ni? Sangkut ke? Jangan nak sangkut. Sangkut ikan tak apa. Rasa macam ada. Fish on guys. Oh, makan senyap-senyap Ya. Tukar. Guys, kita dah ready nak masak. So sebelum tu kita goreng ayam tu. Lepas tu kita nak buat air TO ais. Aduh, merecik awal. Oh, ayam kita dah golden brown. Berasap aku masak. Sebab tu aku jarang nak masak. Berasap. Malam ni makan malam dengan TO ais. Kita masak nasi goreng pula. Nasi goreng pecah telur. Masukkan nasi. Nasi pun cantik masak. Guys, dah siap nasi goreng kita. Nasi goreng sambal hangus nama dia. Tak tahu berapa rasa. Makan je lah. Ok, dah siap kita punya menu. Hari ni nasi goreng aku tak tahu apa rasa. Ni aku bagi nama nasi goreng sambal hitam. Ayam goreng dengan TO ais. So jemput makan. Ok guys, update sekarang pukul 9 lebih. So kita baru makan apa semua. Sekarang air tengah bergerak surut. Dia bergerak surut ni dia macam slow sikit. Tapi kita try, kita tengok apa yang naik. Angin agak kuat juga malam ni, kalau korang boleh dengar. On dengan berpelekat. Apa ni? Mantap. Fish on guys. Baru nak tidur lah. Makan tak jadi tidur lah macam ni. Apa ni? Oh, finally ikan wajib. Baru nampak. Fish on guys. Saut-saut tak ada. Alamak, dia orang tidur pula. Sedap. Apa ni? Oh, dia punya. Besar guys. Kau fish on lagi guys. Time nak tidur, time tu fish on Apa ni? Oh, gelama. Pompon gelama makan lah. Kau tahu tak, aku tengah duduk sorang-sorang ni kan. Diorang semua dah tidur. Tengah sunyi macam ni, aku rindukan sesuatu sebenarnya. Aku rindukan joran aku yang jatuh dekat sini tadi, petang tadi. Hailah joran, apa nasib kau sekarang ni? Ok guys, update sekarang pukul 1.
masih tak ada ketuk-ketuk lagi, masih tak ada strike lagi. Aku decide kita tidur dulu kejap. Sebab pukul 3 nanti, 3.30 nanti air akan gerak pasang. So kita bangun dalam pukul 3, pukul 4 macam tu kita start mancing balik lah. Okay, selamat malam. Hai guys, good morning. Pukul 9 dah. So kita nak buat breakfast jap. Lepas tu kita sambunglah mancing, tengok apa hasil pagi ni. Kalau korang perasan, pagi ni dekat Pasir Gogok angin kuat. Lepas tu mendung lah ni. Aku tak tahu bila nak hujan. So kita tengoklah apa hasil pagi ni. Okay, fish on pagi-pagi. Kenapa ni? Ikan tambak. Tambak. Ada. Ui, naik lagi dah bunga Cina. Mantap. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Okay, sekarang pukul 11. Kita tengah siap-siap untuk kemas apa semua lah. Suka aku ingatkan, kalau korang naik rakit ni bersih, pastikan turun pun bersih. Okay, so sekarang ni agak sunyi sikit lah, tak ada ketuk-ketuk. Sekejap lagi pukul 12 macam tu kita akan balik lah. Okay guys, fish on. Oh, dah nak balik dia bagi lah. Tahu kita nak balik, dia bagi. Saya nak kasih balik je. Oh, berenjut unga ni. Satu. Dia punya. Alai. Boleh lah penutup tirai. Okay guys, kita orang pun dah nak balik. Suka aku ingatkan, korang naik rakit ni bersih. So korang turun pun make sure kena bersih. So sebelum balik aku nak tanya player. Aku daripada Pahang. So Kal, macam mana rakit hari ni? Sepanjang seharian saya berada di sini, sangat servisnya mantap. Dan juga saya boleh bagi 5 bintang, 5/5. Sebab ikan pun gasak, tempat pun selesa. Alhamdulillah. Champion dah hari ni Champion. Kita dapat species target. So ni player aku daripada Pahang, Aikal. Mr. Q, macam mana rakit hari ni, strip hari ni? Assalamualaikum semua. Ini first time saya dengan Abang Kimi Cooper. Kita mancing di rakit Cik Don di Pasir Gogok, Johor. Untuk facility kepada rakit yang kita menginap ni, air ada, tempat masak ada, tempat tidur ada, kawasan memancing, perimeter all around. So untuk part Abang Kimi punya servis, paling saya kata bagus lah, the highest level lah. Sebab kalau part makan Abang Kimi masak, umpan Abang Kimi sediakan. Lepas tu kita ada bincang pasal pengalaman memancing, mana rakitnya okey. Tapi nak bagi tahu, kecewa sikit lah saya tak dapat ikan yang besar. So rasa hari ni untuk pemenang ikan terbesar, Abang Kimi Cooper kita. Ucapkan terima kasih. Tapi kau paling banyak sebenarnya kan? Kau paling banyak kutip kan? Betul. So itulah, ini player kita daripada Kelang dan ni daripada Pahang. So kalau korang nak tengok hasil kita, ni lah dia. Kita ada boron guys. Lepas tu kita ada spesies target merah, unga, ada beliak mata sikit. Unga lah banyak. Sebab kawasan ni berkarang dan berbatu. Dan ikan wajib. Ikan wajib ni ada 2 je. So tu je lah kita punya hasil dekat rakit Cik Don Pasir Gogok ni. So macam biasa, korang jangan lupa subscribe, like and share video Sisik Gumpal TV supaya aku dapat explore lagi aktiviti outdoor yang menarik. See you next video. Bye bye. Sisik Gumpal, hey.